Apa kelebihan menjadi dealer public gold? Okey tuan-puan, apabila kita jadi dealer public gold tuan-puan, public gold akan bayar insentif kepada kita setiap bulan bergantung kepada sale yang kita buat pada bulan tersebut. Jadi tuan-puan, income sama dengan public gold ni kita boleh capai sekitar RM5,000 sebulan dalam tempoh 24 bulan. Ada kata tuan-puan bermula sekarang, selepas 2 tahun ataupun selepas 24 bulan, tuan-puan akan capai income sebanyak RM5,000. Itu adalah game plan yang telah disediakan oleh tim G100 Network lah. Jadi untuk permulaan mungkin tuan-puan dapat sekitar 3 angka ataupun 1,000, 2,000 dan sebagainya. Dan selepas 2 tahun insya-Allah kebiasaannya akan capai lebih daripada RM5,000 sebulan. Jadi tuan-puan, kita simpan emas tuan-puan, dah untung. Tapi apabila kita jadi dealer public gold, tuan-puan, kita berkali ganda untung. Keuntungan dengan simpan emas tuan-puan sekitar 10% setiap tahun. Tetapi keuntungan dengan bisnes tuan-puan boleh jadi 50%, boleh jadi 100%, boleh jadi 20% setiap bulan. Jadi tuan-puan, nak lebih untung, jangan jadi sekadar penyimpan emas, tapi jadilah penyimpan emas dan juga peniaga emas ataupun dealer emas bersama dengan public gold. Nak saya bantu guide tuan-puan menjadi dealer yang berilmu bersama tim G100 Network yang dipimpin oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, boleh DM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.